Assalamualaikum dan hai, saya Afiq. Saya ada terjumpa satu job yang sangat sesuai untuk beginner ataupun yang kerja 9 sampai 5 yang nak buat side income. Kerja ini simple sahaja tapi nilai dia boleh pergi sehingga beribu-ribu USD. Baik. Kerja dia bukan design, kerja dia bukan buat web coding ataupun kerja dia bukan nak edit video gempak-gempak, tidak. Kerja dia cuma proofreading sahaja. Proofreading ni kita semak ayat dan betulkan grammar, kemaskan tulisan klien, dan kita kalau ada ayat ataupun koma dan titik kita perbetulkan. Dan dalam video kali ini saya nak tunjukkan pada anda bahawa ada orang Malaysia yang buat duit USD sehingga 14,800 USD bersamaan dengan 60,200 lebih kurang di Upwork ini. Jadi dalam video ini saya akan tunjukkan pada anda bagaimana tutorial satu persatu, step by step, 6 langkah yang seperti kita semua beginner boleh buat dan kita boleh lakukan walaupun kita tak ada pengalaman pun sekalipun. Jadi kerja yang saya pilih adalah kerja yang sangat senang, iaitu proofreader. Dekat writing and content ni banyak sangat servis-servis yang kita boleh berikan servis kepada syarikat-syarikat yang memerlukan. Contohnya resume writers, creative writers, technical writers, grant writers dan sebagainya. Okay? Dengan zaman sekarang pula kita ada ChatGPT dan zaman AI ini sangat mudah untuk buat kerja-kerja ini, yang mana saya akan tunjukkan sebentar lagi. Go through freelancer yang contoh ni, I write, proofread, localize and translate Malay content. Ini orang Malaysia, Assistant Nur A ni. Okay, kita tengok beliau sudah menyelesaikan 145 kerja dan 592 dah total hours yang beliau siapkan. Jadi total earning 40k. Kita tengok 25 hour per hour, $25 per hour. Kita cuba tengok berapakah anggaran yang beliau buat duit daripada kerja proofread ataupun kerja-kerja lain juga lah ni. 592 total hour. Baik, kalau kita darab 25 per hour, darab dengan 592 jam yang beliau sudah siapkan, beliau sudah dapat 14,800 USD dolar. Dolar ni 14,000 kita convert daripada USD ke Malaysia, 14,800 USD tukarkan, bermakna beliau sudah dapat 60,386 ringgit 99 sen. Sekarang saya nak tunjukkan kepada anda macam mana kita nak buat proofreading. Sebab kita kena ada kerja ataupun profile yang history kita buat, atau kita boleh buat sendiri walaupun bukan daripada history daripada buat kerja pada Upwork sendiri. So kita beginner kan, baru nak belajar, baru nak buat. Jadi sini saya tunjukkan kepada anda senarai 4 website untuk cari contoh artikel proofreading. Okey, ini adalah langkah-langkah yang saya bagi tahu. Okey, apa yang perlu anda buat. Okey, pertama tadi saya tunjukkan pilih satu teks pendek dalam 100 hingga 250 patah perkataan. Lepas tu paste dalam Google Docs. Namakan bahagian pertama before proofreading. Buat beberapa kesalahan grammar, punctuation, spelling dan ayat janggal. Send pada ChatGPT dan arahkan untuk buat ayat yang salah. Okay? Dan duplicate test. Itu dan namakan semula after proofreading. Okay, dekat sini saya tunjukkan kepada anda laman website Project Gutenberg. Okay? Di sini ada banyak buku-buku, e-book yang free untuk kita download. Kita boleh ambil artikel dalam ni. Okay? Contohnya dekat sini Romeo yang popular kan, Romeo and Juliet by William Shakespeare. Ataupun kalau anda nak mudah, anda type the article writing in English, nanti keluar dekat sini. Okay? Anda boleh klik mana-mana. Contoh saya ambil kat sini dari Cambridge International Education, dan ini saya dah tekan. Jadi dekat sini dia tunjuk artikel macam mana buat, dan dia bagi example of an article. Okay, contoh dekat sini online friendship through our force. Jadi kita tak baca, lambat kalau baca, copy je terus semua. Okay, copy lah sampai peringkat kelima ni kan, copy je. Baik, lepas kita copy tadi, kita pergi ke laman ChatGPT. Okay, ini saya dah tekankan dekat ChatGPT. Jadi dekat bawah arahan tu kita minta ChatGPT buatkan artikel ini ada kesalahan grammar, ayat English yang susah faham untuk saya jadikan apa contoh kerja saya proofreading after dan
before dan after. Untuk before dan after. Okey, before dan after untuk saya simpan dalam Upwork. Okey. Itu pun tekanlah send prompt ni. Terus keluar. Ini with error kan. Terus keluar. Berikut ialah versi before yang sengaja mengandung banyak kesalahan grammar, penggunaan perkataan janggal serta ayat tidak natural serta beberapa ayat yang sukar difahami. Ini sesuai dengan portfolio. Yes, contoh portfolio proofreading before and after dia upload. Jadi anda boleh ambil lah benda ni. Anda apa tak payah edit, anda copy je. Ini before. Maksudnya with error, dengan kesalahan. Okey, tengok semua ni. Dan versi ini dia bagi tahu, versi ini mengandungi berbagai jenis kesalahan, grammar, tenses, plural, singular, artikel, and dan sebagainya. Baca. Okey. Jadi ini untuk before. Okey. Ini untuk before. Baik. Kita tulis kat dia. Buatkan untuk after. Betulkan segala kesalahan atas. Ataupun anda tak payah bagi tahu, tak apa. Anda ambil semula ayat ini semula, yang asal ni kan, yang anda copy, ambil semula sahaja, buatkan ia sebagai after. Tu je. Okey, yang ini saya dah copy daripada ChatGPT yang with error, yang ada kesalahan, artikel yang ada kesalahan. Okey, daripada ChatGPT. Lepas tu kat bawah tu anda terus buat after proofread, yang selepas yang dah siap, yang dah diperbetulkan. Ataupun anda ambil daripada artikel asal sahaja, letak semula dekat after proofread. Bahagian ini sebenarnya penting sebab walaupun nampak macam simple sahaja, tetapi dia memberi keyakinan kepada company ataupun klien kita untuk hire kita sebagai freelance kepada dia lah. Cumanya anda kena pastikan agar entry level tu jangan experience yang, maksudnya pengalaman tu bukan experience tinggi lah. Experience level tu entry level saja, yang basic saja. Jadi begitulah sedikit sebanyak tentang tutorial ataupun step, langkah-langkah bagaimana untuk kita sebagai beginner untuk mulakan buat duit dekat Upwork melalui kerja proofreading ini. Jadi kalau anda nak e-book percuma tentang seni ataupun bagaimana bina pendapatan online, anda boleh klik di link description di bawah, dan jangan lupa subscribe, follow dan komen channel saya untuk saya banyakkan lagi tentang tutorial step by step sebagai beginner untuk pemula membuat side income. Jumpa next video.